Masuk universiti awam sebab pandai atau sebab kaya? Ramai ingat masuk UA sebab keputusan bagus. Tapi realitinya sekarang, kalau mampu bayar yuran tinggi, boleh masuk dari pintu belakang. Ini bukan isu kaum, ini isu keadilan. Sekarang ada dua saluran masuk ke UA. Saluran UPU ikut merit, keputusan akademik. Yuran rendah sebab subsidi kerajaan. Saluran terbuka tak perlu lalui UPU, terus daftar. Tapi yuran mahal gila. Contohnya, kursus bahasa Cina RM58,000. Kursus perubatan RM500,000. Lebih mahal dari universiti swasta. Masalahnya, tempat UPU makin sikit. Statistik rasmi kata 19% hingga 40% tempat diberi kepada pelajar saluran terbuka. Jadi, yang bijak tapi miskin makin terpinggir. Tapi yang biasa-biasa, asal ada duit, boleh kau tim. Dan ramai kata saluran terbuka ni lebih mudah dari UPU. Nampaknya duit lebih penting dari kecemerlangan akademik. Kalau ini diteruskan, di mana keadilan untuk pelajar yang cemerlang tapi miskin? Di mana peluang untuk angkat keluarga keluar dari kemiskinan? Di mana keadilan sosial yang kita tegakkan? UA sepatutnya untuk yang layak, bukan untuk sesiapa yang ada superpower.